Awak tingkatan 2 ke? Ya? Boleh saya tanya sedikit soalan berkaitan projek RBT tingkatan 2? Okey, boleh. Ya, tanyalah. Apakah masalah yang awak hadapi ketika menjalankan projek aquaponik di sekolah ya? Kami selalu menjalankan aktiviti aquaponik ni di dalam bengkel RBT. Tapi bagi saya dapati bahawa yang bengkel ni bukanlah tempat yang sesuai untuk tanaman ni. Okey, terima kasih. Ada Bernice lah, nak tanya soalan lah. Bernice. Nak tanya satu soalan berkaitan dengan projek aquaponik boleh? Boleh? Bagi pendapat awak, mengapa projek aquaponik ini kurang berjaya? Saya rasa sebabnya ialah tumbuhan tidak mendapat cahaya matahari yang cukup untuk membuat proses fotosintesis. Okey, terima kasih atas jawapan awak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Kami dari kumpulan The Atlantis SMK Yok Kwan Batu Gajah. Ini adalah ahli kumpulan kami. Cadangan penyelesaian yang telah kami fikirkan ialah kami hendak menggantikan cahaya matahari kepada lampu LED yang menggunakan sumber tenaga hidro untuk mengurangkan kos penggunaan elektrik. Malahan, pembinaan projek lampu LED ini akan menggunakan bahan buangan yang berlebihan di sekolah. Ini adalah contoh lakaran leraian hidrolamp. Ini adalah lakaran akhir hidrolamp. Penerangan bagi produk ini pula, lampu ini berfungsi dengan menggunakan tolakan daripada sumber tenaga air. Air akan memberikan putaran kepada kincir air, lalu kincir air akan menghasilkan tenaga kinetik dan mengubahnya kepada tenaga elektrik untuk hidrolamp berfungsi. Sekian, itu sahaja video daripada kami. Jangan lupa like, follow, komen and share. Terima kasih.